Tak ramai yang tahu, memancing ni sebenarnya terapi jiwa. Bukan sekadar cari ikan. Kadang-kadang cari kewarasan. Bila duduk tepi sungai, joran depan mata, pelampung terapung, otak terus masuk mod senyap. Tak fikir bos. Tak fikir bil elektrik. Tak fikir siapa tak tutup kipas rumah. Masa tu, stres turun sendiri. Bukan sebab ikan, sebab sunyi. Bila ikan makan umpan, tiba-tiba jantung berdegup. Tangan tarik kuat-kuat. Terus rasa macam hero. Walaupun ikan puyuh sebesar ibu jari. Tanpa sedar bahu, tangan, belakang semua bergerak. Itu bukan malas. Itu senaman terselindung. Panas matahari pula bukan saja bagi gelap, tapi bagi vitamin D, tulang kuat, imun naik. Isteri kata makin gelap, doktor kata makin sihat. Kalau pergi ramai-ramai, sembang kosong, ketawa tak tentu pasal, ikan tak dapat pun tak apa. Yang penting, hati jadi ringan. Mulut balik rumah kurang membebel. Sebab tu jangan pelik kalau lelaki suka memancing. Kadang-kadang, dia bukan nak ikan sangat. Dia cuma nak diam tanpa ditanya. Asalkan ingat, pakai life jacket, jaga keselamatan, dan jangan terjun sebab ikan lari. Yang lain tu, biar joran uruskan.